Nak tahu tak kesilapan yang ramai buat bila simpan emas yang menyebabkan mereka rasa tak berbaloi dan tak untung simpan emas? Yang pertama, baru beli emas seminggu, sebulan, tak sampai 2 tahun lagi dah nak jual. Bukan tak boleh jual emas, tapi apa yang anda perlu tahu, emas ni kalau jual ada tolakan susut nilai. Jadi perlu peram hingga harga jual melebihi harga beli selepas tolakan spread, baru boleh untung. Yang kedua, simpan emas tapi langsung tak ada simpanan tunai sebagai backup simpanan kecemasan. Ini yang menyebabkan bila sesak terpaksa pakai duit, kena jual emas. Nombor 3, beli emas untuk simpanan dan pelaburan jangka panjang, tapi pilih beli emas 916. Jadi bila jual, tolakan spread ataupun susut nilai lebih tinggi berbanding dengan emas 999. Nak tunggu untung emas 916, perlukan tempoh masa yang lebih panjang berbanding yang simpan emas 999. Nampak tak? Sebab tu nak menabung emas, kena menabung dengan ilmu. Bagi yang berminat nak mulakan simpanan emas dengan ilmu, jom klik sign up untuk saya bimbing secara percuma.